Jalan dulu lah. Boleh kacang jagung. Special lah. Duduk last mana? Duduk last Masjid Camp. Masjid Camp. Assalamualaikum. Lama dah dek? Dah. Ini pasal-pasal berapa lama dah? Dia ni no barangan beg-beg. Sebab ni minggu ni pun dah berbelas tahun dah. Oh, belas tahun dah no? Lama dah adik berniaga kat sini? Lama. Lama dah. Tahun dah. Berapa? 15. 15 tahun dah. Semua jual barang ni je lah. Ini dia barang ni. Kalau hari lain kat mana berniaga? Bukit esok kampung Bukit. Bukit Payung. Oh. Sini 2 kali lah. Satu dengan last. Assalamualaikum. Hari ni hari Sabtu. Kita mai dekat dengan Nat Kolanderang ni hari Sabtu dan juga hari Selasa. Memang menjadi tumpuan mini nursery dekat sini. Banyak jenis pokok ah sini. Buat video ni. Kita tengok apa. Sudah. Ni tak apa banyak. Ada. Cantik-cantik pokok ah. Oh, sebab kami memang tempat balik tu kan. Banyak segmen yang ada kat sini. Ada segmen jual makanan, ada makanan tradisi, ada pasar segar dan juga lain-lain barang keperluan rumah. Minyak zaitun. Ini dari mana? Morocco. Satu lah. Yang mana? Nama apa? Gerai ni nama apa? Ini bahagian jualan barang-barang kering. Selalu mai beli di Nat ni? Ya. Selalu no? Ya. Oh, Nat ni macam meriah no? Hari Sabtu ni ramai, hari Selasa kurang. Oh. Merah asli. Satu ni berapa ringgit tu? RM4? Satu panyit RM4. 3.10. Bagus lah cuti-cuti sekolah dia mai buat kerja part time. Merah nipah padu lah. Originalnya. Sekolah nerang. Thai pun ada sini. Berapa ringgit satu cup tu? RM2. Oh, ini cucuk Jawa. Dulu memang suka lah makan cucuk Jawa ni. Tapi sejak usia meningkat ni dia kurang lah sikit. Sebab dia manis kan. Jadi, tapi memang sedap. Muka dia RM1. RM6. Ada berapa biji? 10. Wah, murahan ha? Oh, kau right. Kau YouTuber ke ah? Boy cucuk neram. Duduk mengaji ni. Dulu seorang lagi dalam tu, sekian. Oh, ada 2 tempat ni tu memang.
Dia daun dia pucuk dia boleh ulang. Kalau kau dah hendak daun tu bukan boleh cabut. Nak. Agak lah, tapi dia lemah-lemah, tanah pun lembut lah. Dia macam kaki payah tu ada. Ini kuih yang panggil kuih apa ni? Adik? Seri Kandus. Seri? Seri Kandus. Seri Kandus. Ada inci dalam. Oh, ada inci dalam. Nanas, kacang, sayur, strawberry. Oh, 3-4 jenis jugalah. 6. Oh, kat sini ada ni. Apa ni? Ni apa benda ni? Bukulim. Oh, ni bukulim. Yang untuk pinggang, semua penyakit, kolesterol, jantung, puasa, Ubat-ubat tradisional. Saya tak banyak tahu. Cari sendiri kau. saya banyak Di Kedah ni, Kedah orang utara ni dia memang kena makan laksa. Laksa tu kan. Dia memang dalam menu dia tu. Memang Dia kena ada laksa. Laksa kondangan. Dia pun kemas. Kami buat video sikit ni. Oh, menarik kan? Menarik. Ini panggil apa ni? Sosis cheese. Dia yang cheese, loyang, kodok, loyang. Kecil. Kondok ni memang buat sendiri lah. Ya. Keluar masin baru. Keluar masin baru. Okay, ini bahagian jualan ikan ni. Barang-barang segar. Kilo apa ni? Udah kalah ni? Udang garam ni 60 ya. 60 kilo. Dah kalau tagak menai sendiri ke? Ni awak. Boleh main cari lah nak kolam larang. Ikut sedut. Boleh main cari dekat nak kolam larang. Dia pun tengok. Tolong bersiang, tolong potong apa. Siap-siap kan. Kilo apa tu? Kilo 15 ya. Semua balik kena rendam juga lah no. Kilo dah. Balik kejap-kejap saya. Balik kejap-kejap. Masuk dia semua. Terus boleh masak. Betul. Lampak habis. Dalam payung. 2.15. Awal lagi tu. Dia habis awal tu. Rasanya macam satu ni je yang
Tok Pusing ni kan, satu ni je kedai jual kedai Pak Jayan. Saya dia. Jemput Mamat. Oh, jemput Mamat. Mamat. Main je. Boleh siap, boleh toko minum masak dah. Oh, masak dah. Oi, dia punya yang atas ni. Ya Allah ni. Dia tak panas sangat tau. Dia kalau dia rasa panas, tapi panas dia ni kalau budak kena kulit budak tak menyeri. Budak ni kan, dia kena main tu belakang sikit. Buah mana adik? Musim ke luar musim? Luar musim. Luar musim. Oh, luar musim. RM10 tu. Ada 10 batang. Ada 10. Barang jadi. Pelanggan. Oh, dia unsuk kan? Ya. Top kat Kuala Nerang ni. Ambil ni. Ni jangan ambil. Dia kira dua kali. Oh, dua kali tu memang RM5 lah satu plastik tu. Nak ni kira besar ni. Oh, besar. Besar. Penat lah jalan tu. Kalau betul-betul jalan dekat 2 jam tu tak Tak habis. Barang pun. agak murah. Oh, murah lah. Tinggal dah sampai. Sampai. Okay. Oh, ini yang special.